Saya Nur Arif bin Jasmin ingin mengucapkan selamat Hari Autism Sedunia. Bulan April adalah bulan kesedaran autism sedunia. Jadi mari kita sama-sama nyalakan warna biru sebagai tanda sokongan. Buat adik-adik atau pelajar yang diuji yang lahir dengan autism, semoga kuat dan jangan malu dengan keadaan diri. Walaupun ada kalanya dunia tak faham, tapi kita kena ajar dunia supaya faham kita. Dan jangan pernah rasa rendah diri dan malu dengan status autism ke atau OKU. Sebab status tu cuma dekat dunia nampak rendah, tapi kalau dekat akhirat nanti status tu dilihat tinggi oleh para malaikat. Dan buat ibu bapa jangan sedih dan jangan pernah putus asa untuk membesarkan dan mendidik anak autism. Anak-anak autism ni bukanlah bodoh ke macam yang orang sekeliling fikir, tapi cuma cara pemprosesan mereka yang berbeza. Kalau kita dapat jumpa cara yang betul untuk mengajar dan teknik yang betul yang ikut sebagaimana sunnah Rasulullah SAW, kita boleh ajar mereka. Mereka bukannya tak tahu, cuma cara mereka belajar berbeza dengan kita. Dan ibu bapa jangan pernah lelah, sebab nanti satu hari Allah akan gantikan lelah tu dengan syurga, insya-Allah. Tak apa nak panggil anak tu anak syurga ke, anggaplah itu sebagai doa. Walaupun tak ada pun dalam istilah fiqh ke secara teknikal, tak ada istilah anak syurga, cuma ada hadis Nabi tentang anak-anak orang mukmin yang mati sebelum balik Allah janjikan syurga. Cuma kalau kita tengok ada sebahagian autism yang diuji dengan masalah kognitif, mereka tak boleh bezakan baik dan buruk. Dari segi syariat mereka tu tak ada dosa dan bukan mukallaf. Jadi untuk yang tu kita boleh panggil mereka dengan istilah anak syurga. Cuma jangan tersalah guna. Ada orang gunakan istilah anak syurga untuk anak-anak OKU yang lain yang masih boleh berfikir dengan waras, macam yang buta ke, dia masih boleh bezakan baik buruk. Tapi yang tu kita yang lebih tepat adalah anak-anak autism yang tak mampu berfikir dengan baik dan dengan betul. Yang itu lebih tepat. Tapi anggaplah itu sebagai doa. Dan nak dapat syurga tu bukanlah semudah yang kita nak. Tapi saya fahamlah ramai ibu bapa memang susah nak jagakan, terutama anak mereka yang severe, anak mereka yang teruk dan non-verbal. Jadi setiap anak tu berbeza setiap anak tu berbeza ujiannya. Jadi ibu bapa kena terus jangan ikut piawaian dunia. Kalau dunia kata kalau anak umur 6 tahun dah kena bercakap, kalau anak autism tu 6 tahun dah boleh panggil mama pun dah alhamdulillah. Buat apa yang dia buat, sebab garis masa setiap anak tak sama. Sekalipun anak tu bukan anak autism, anak tipikal, semua berbeza. Kita kena ikut rentak dan garis masa setiap anak kita. Dan untuk masyarakat, semoga sempena bulan autism ni kita dapat semarakkan nilai-nilai kasih sayang antara komuniti autism, kurangkan stigma pada autism. Kalau kita tengok ibu bapa yang ada anak autism, mereka ni adalah sokongan buat anak mereka, tapi mereka sendiri tak dapat sokongan emosi untuk anak autism tu. Untuk ibu bapa tu kurang. Kalau kita tengok kajian kat luar, emosi ibu bapa yang ada anak autism menyerupai seperti emosi tentera, seorang tentera yang sedang berperang. Cuma tentera dia ada equipment, peralatan dia, dan ibu bapa anak autism ni peralatan dia kurang. So maksudnya peralatan tu adalah sokongan daripada masyarakat dan daripada keluarga sendiri. Jadi kita kena semarakkan nilai kasih sayang sesama komuniti autism.